Hai semua, hari ini cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak log masuk akaun Delima kita. Okey, mula-mula kamu pergi kepada Google, kemudian type Delima KPM. Kamu akan jumpa Delima atas sekali. Okey, next. Teruskan ke Delima. Klik teruskan ke Delima. Kemudian tandakan right, I agree to the terms and conditions. Click here to log in. Okay, kamu type akaun Delima kamu. Kemudian masukkan password. Continue. Allow, tekan allow. Okey, kamu akan dapat paparan masuk Delima. Paparan Delima, kemudian tengok tempat kuis, pengumuman. Kuis sempena Ihya Ramadan. Klik di situ. Okey, kamu boleh menjawablah kuis sempena Ihya Ramadan. Sekian, terima kasih.